pertama pun Allah dah bicara. Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah kata suruh baca, Iqra, bacalah Al-Quran, bacalah. Maka kalau mendengar boleh pahala ke tidak? Boleh. Tak ada orang nafi, memang boleh pahala. Pahala mendengar ni banyak, pahala mendengar ni. Tapi pahala membaca lagi banyak kan. Maka ada time kita dengar, ada time kita baca Quran. Maka yang nak baca tu kena penting sekali. Baik, macam mana kita nak terapkan diri kita dalam baca Quran ini? Yang pertama sekali, kena buang perasaan malu. Satu tu, itu yang pertama. Yang kedua, jadi bila melibatkan nak baca ni malu, saya buat satu kaedah, kita baca ramai-ramai. Jadi saya tak kenal siapa-siapa yang baca salah ke betul kan. Bila bunyi ramai ni betul belaka. Jangan risau, betul belaka. Kalau bunyi ramai ni betul belaka kan. Jadi kita tak sempat nak perhalusi seorang-seorang. Tapi kita dah, aku dah berjaya dah. Aku dah berjaya buat ibu-ibu, abah-abah boleh baca bersama. Itu mula-mula. Kemudian bila dia baca lama-lama, dia akan buang rasa malu tu tadi. Dia pun rasa nak baca. Itu yang kedua. Bila naik peringkat yang kedua, sama ada dia nak baca dengan saya ataupun dengan guru dekat masjid, dekat jiran dia, dekat kawan-kawan dia, terpulang. Tapi make sure mula-mula tu dia kena baca dulu ramai-ramai supaya dia buang perasaan tadi kan. Itu yang kedua. Baik. Dan yang ketiga, bagaimana nak suruh lekat makhasifat dengan kita punya lidah. Yang kita kena faham adalah Al-Quran dia diturunkan dengan bahasa Arab, lahjah Arab. Maka orang kita ni sekali baca tu jadi ke tidak? Belum tentu. Orang Arab dia tak apa memang bahasa dia dah. Tetapi walaupun bahasa dia, tak semua orang Arab ni hebat. Tak semua orang ni betul. Kadang-kadang orang Melayu yang betul. Dan bila bertanding tilawah antarabangsa kan, yang dapat juara orang Melayu kan. Kita pelik kan. Jadi sebenarnya tak pelik. Hanya bila kita sebut tentang Al-Quran, mujizat Al-Quran, tak ada siapa-siapa yang pelik. Sebab apa? Allah akan bagi kepada siapa yang baca. Baik. Itu yang ketiga. Baik, insyaAllah bila kita baca sama-sama Kelantan terus kan. Bila kita baca sentiasa, lama-lama kita akan dapat lahjah bahasa Arab tu. Baik. Maka bagaimana kaedah adan ni? Jadi insyaAllah hari ni kita sambung surah Yasin. Ayat yang ke-16 sehinggalah ayat ke-19 sebenarnya. Tersilap tu, dalam grup tu tersilap. Kita dalam grup tu kita tersilap. Maka ayat bermula ayat 16 sampailah ayat 19 insya-Allah. Baik. Maka bagaimana kaedah dia? Sebab hari ni ramai orang, bila ramai orang dia kena terangkanlah sikit kan. Ni saya minta izin semua. Saya minta izin untuk lalu dulu sepintas lalu. Sekejap sabar-sabar. Cuba tengok betul ke kita ayat ini, ayat 16 sampai 19 betul ke? Betul Ustaz. Betul kan? Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, sama-sama semua. Jadi kuliah Ad-Dani ini, bila kita sebut tentang kuliah Ad-Dani mengadakan kuliah makhasifat. Caranya yang pertama saya baca, yang kedua pun sama, saya baca, kemudian jemaah akan ikut bersama. Macam kita buat Fatihah tadi. Jemaah ikut. Round ketiga, barulah saya kupas tajwid dan makhasifat. Tajwid dan makhraj sifat. Round keempat kita sila. Siapa nak baca? Tapi yang ni memang tak sempat selalunya kan. Bila kita buka siapa nak baca, dekat-dekat 20 orang, 30 orang mesej nak baca. Yang sempatnya mungkin 8 orang gitu je. Yang tu kita minta maaf, kita tak sempat semua. Kelas kita 1 jam sahaja. Baik. Maka ini adalah kaedah. Maka apa itu makhasifat? Baik, kali ni hari ni nak saya kupas huruf apa dia? Huruf mana-mana pun boleh Ustaz. Huruf apa dia belajar kita? Yang mana rasa kita nak kupas hari ni? InsyaAllah. Apa dia? Huruf Sad Ustaz. Sad. Okey, kita tengok dulu ayat hari ni kan. Ayat hari ni surah Yasin. Pada baru kita nampak kan ayat 16 sampai 19 ni, ada tak huruf yang ketara kita nak sebut tu jadi mencabar rasanya. Contoh, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum. Tak ada sad ni. Tak ada sad.
Tak ada Tapi sod. huruf lain Ustaz. To. Boleh to. To ada satu. Boleh Ustaz. To elok Ustaz. Ta dengan to tu. Boleh. To boleh Ustaz. Selalu Oh. kalau ta dia dengan to dekat-dekat tu memang ta jadi tebal. Cantik. Boleh tu. Dapat. To boleh, cantik. Okey, boleh kan? Kita ambil hari ni to dengan to kan? Boleh insya-Allah Baik. To dengan ta ni sangat-sangat mudah untuk faham ya. Cuma nak buat tu mungkin tersyasyu kadang-kadang tak? Tersyasyu. Tak apalah tu. Baik insya-Allah. Kita tengok hari ni dah. Baik. Maka bila kita nak kenal Quran, kita nak kenal makhraj sifat, kita nak kenal cara baca, tak tahu apa benda makhraj sifat tu apa dia kan? Jadi kita datangkanlah bahasa yang mudah dululah. Baik. Maka ibu-ibu nak berkenalan dengan saya, nama saya adalah Hafiz. Saya dan nama Hafiz. Sama juga. Kaedah kita nak kenal Al-Quran dengan kaedah kita nak kenal manusia sama. Yang pertama nama adalah Hafiz. Kemudian bila sembang dengan saya, tanyalah, duduk mana Nampak? Duduk mana Saya pun cakaplah saya duduk Kelantan. Boleh? Saya duduk Kelantan. Oh, lepas sembang, kita pun nampak sifat orang Hafiz ni, sifat budak Hafiz ni bagaimana. Kita tengok dia rupanya dia ni cakap laju, tak berhenti cakap laju. Contoh kan, sifat ni gini, bila cakap je tak berhenti. Contoh tu, cakap laju. Baik, maka apa kaitan dengan kita nak belajar hari ni? Nama yang kita nak tahu hari ni adalah huruf ta. Namanya adalah huruf ta. Namanya huruf ta. Baik, maka asal huruf ta dekat mana? Kita matikan huruf ta. Hidupkan alif di hadapan. Boleh? Itu caranya. Caranya matikan huruf ta, hidupkan alif di hadapan. Maka bunyi dia bagaimana? Al-ta. Bunyi al-ta. Baik, jangan ambil lagi yang kolah-kolah tu. Berhenti. Al. Oh, al. Bunyi gitu. Al. Okey, kita faham. Bunyi al. Baik. Lepas kita bunyi al. Dekat mana bunyi dia? Lidah ke bibir ke tekak ke dekat mana? Cuba kita tahu. Lidah. Lidah. Okey, ada tak makhraj gigi? Bagi tahu sikit. Gigi tak ada. Lidah dengan langit Ustaz. Okey, baik. Ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, saya nak tanya, dalam grup kita ni, ada lagi tak yang rasa masih confused lagi nak bezakan huruf di lidah, huruf di bibir, huruf di tekak? Bila kita matikan. Kalau ada lagi yang masih belum faham, bagi tahu. Saya nak ajar kaedah ni. Kalau semua faham, saya lalu je. Macam mana? Masih confused Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Okey, sahabat-sahabat semua, ingat saya ajar minggu lepas, biliqa imuhid. Okey, ulang sama-sama. Biliqa'im muhit. Cuba. Baik, biliqa'im muhit. Boleh Dapat Okey, biliqa'im muhit. B apa dia B? Bibir. Bibir. Boleh. Li apa dia li? Lidah. Ko apa dia ko? Tekak. Rongkong. Lidah. Pangkal lidah. Dah. Tekak tu. Saya ni orang Kelantan. Saya orang Kelantan. Kau orang Selangor. Orang Terengganu. Kau Kelantan saya ni. Kelantan. Jadi bila Kelantan ni kita panggil tekak ke kita panggil tekak? Tekak. Boleh, tekak. Nah, tu cara Kelantan. Jadi biliqa. Dapat Biliqa. Baik. Setakat ni ibu nampak tak? Biliqa tu faham tak? Faham. Baik. Okey. Kita tengok Waalaikumsalam. Okey, kita tengok biliqa'im muhit. Biliqa. Bila kita sebut tentang biliqa, berapakah huruf di bibir? Ada 4. Berapakah huruf di tekak? Ada 6. Berapakah huruf di lidah? Dia ada 18. Kalau tambah tekak bibir lidah ni berapa huruf semua sekali? 28.
asal saya kat Kelantan, kita nak tahu asal huruf ta ni, saya datangkan formula biliqa'im muhit. Jelas? Biliqa'im muhit. Baik, cuba sebut sama-sama. Biliqa'im muhit. Cuba. Oh, cara baca pun dah ada taranu dah. Memang hebat lah tu. Kemas lah tu. Baik kan? Jadi, lepas kita ingat biliqa'im muhit. Bibir. Lidah. Qa teka. Boleh? Muhit nanti dulu. Sabar dulu kan. Maka B tu bibir, li tu lidah, qa tu teka. Dapat tak? Dapat. Baik. Sekarang ni nak tanya ibu, alta. Huruf ta tu alta. Kita matikan ta. Okey. Bibir, lidah, tekak. Mana satu yang lebih relevan? Lidah. Kalau bibir, dia kena sentuh bibir. Tekak. Tapi kalau sebut ta ni sentuh bibir tidak? Tidak kan? Maka jawapan tepat dekat mana? Lidah langit. Dia satu je. Lidah. Sabar. Jangan bergaduh. Sabar. InsyaAllah. Baik. Seronok Ustaz gitu. Baik. Maka kita ambil satu saja kan? Satu ta ni alta. Jadi ambil satu je. Di mana tempat pertemuan dia yang dekat sekali? Alta. Apa dia? Lidah dengan langit. Lidah. Okey, baik. Lidah ke langit ku nanti jantung betul. Jantung Belakang gigi. Allah sabar. Masya Allah. Okey, baik. Masya Allah. Allah Rabbil Alamin. Okey. Kejap semua sahabat-sahabat. Okey, baik. Maka kita cakap satu je dulu. Jangan sampai sentuh bahagian dalam. Okey, lidah kena sentuh dekat gigi, bahagian gigi atas kena gigi, lepas tu lidah tu kena bahagian gusi atas, lelangi atas kena juga sikit. Tak payah cakap gitu, tak payah lagi. Kita nak tahu dulu tempat mana. Sekarang ni ibu tahu tak saya duduk dekat Kelantan area mana? Tahu. Lampur Tengok kan. Kelantan ni kecil ke besar? Besar. Jadi tahu tak saya duduk area mana, kampung mana, nombor Tak tahu. Tak tahu kan? Okey. So, kita nak tahu huruf tu, biar tahu dulu pangkal dia. Biar tahu dulu dia tu rumah kat mana. Dia punya tempat kat mana. Maka, tempat bagi huruf ta, lidah. Jelas tak? Lidah. Okey, baik. Nanti, kita tengok biliqa, bibir, lidah, tekak. Bibir, lidah, tekak. Imuh itu apa dia? Imuh itu tempat bekerja. Tak ada apa. Dipanggil tempat bekerja. Tempat bekerja ni dia hanya pada hurufnya adalah Allah Muhammad, hurufnya adalah awi, alif wawiyah dengan wajib al-ghunnah, nun dengan mi yang bersabdu, tu sahaja. Awi. Yang tu kita bincang lain kali. Yang tu kita bincang lain kali Baik, insyaAllah. Saya mutekan semua dulu. Maka kita masuk yang asal tadi. Bila kita sebut ta, alta. Bila kita sebut ta, alta. Ujung lidah kena ke atas. Alta. Payah nak ingat begitu. Cakap je tempat keluarnya lidah. Tu saja. Dalam bahasa Arab namanya syafataini, al-lisani, al-khayshum, al-jawfi, al-halqi. Nak ingat ke bahasa Arab? Kalau nak ingat, alhamdulillah. Tak mampu nak ingat yang biliqa'im muhit. Jangan risau. Maka bila kita dah ingat biliqa'im muhit, B bukan huruf ta. B tu mana bibir. Ta bukan huruf bibir. Kita tak kacik bibir. Ta. Tak ada. Biasa je kan. Maka adakah dia huruf lidah? Tengok lidah kita terangkat ke tidak? Lidah terangkat. Kalau tekak, ada tak kita menggerakkan tekak? Kalau pangkal halqum, pangkal lidah, tetap nama lidah. Dia tak panggil pangkal tekak. Tetap dia panggil pangkal lidah. Maknanya dia masih lagi berada dalam lidah. Jelas kan? Baik. Situ dulu. Ibu kena faham bahawa 28 huruf Al-Quran dia ada pada bibir, lidah, tekak saja. Itu saja. Adapun imuhi, rongga mulut, rongga lidah tu adalah tempat bekerja. Sabar dulu Itu adalah tempat bekerja. Baik. Maka bila faham yang ni, baru kita dapat tahu ta huruf dekat lidah. Dekat mana dekat lidah tu? Perkhususannya adalah ujung lidah kena pada gigi hadapan. Saya dekat mana? Saya dekat Kelantan. Dekat mana Kelantan tu? Dekat Nilampuri. Kita pergi yang besar dulu, baru kita kecilkan. Jangan kita terang lihat kecil, nak orang tak faham.
Nanti orang confuse mana satu ni kan. Kita bagi tahu, okey, makhraj dekat lidah. Area mana dekat lidah tu? Lidah kena pada gigi hadapan. Makhrajnya adik-beradik dengan ta, da dengan ta. Ini makhrajnya. Makhraj al-lisani ataupun kita panggil makhraj lidah. Dia ada ta, da dengan ta. Ketiga-tiga huruf ini wajib dan mesti kena pada gigi atas. Ta dengan da mesti kena. Baik. Okey, setakat ni ibu semua jelas ke, faham ke? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Okey, mudah ke payah ni? InsyaAllah Ustaz. Mudah kan? Jangan kita terus masuk bahagian dalam. Masuk yang bahagian depan dulu kan? Betul tak? Ya, insyaAllah. InsyaAllah kan? Baik, kita Bagus sambung. penerangan Ustaz. Alhamdulillah. Saya Baik, faham. insyaAllah. Mudah faham kan, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah kita sambung. Maka bila kita nampak dah biliko tadi kan, 3 tempat ni je yang ada huruf Al-Quran. 28 huruf semua di sini saja. Tak apa, situ saja dulu. Barulah kita masuk perkhususan dalam. Yang tu kena tengok kita punya carta. Inilah. Contoh tak ada apa dekat mana kan. Baik. Okey, kita pergi sedikit kepada makhraj dan sifat. Takut lama hari ni kita sembang ni kan. Baik, insyaAllah. Tengok dekat makhraj sifat. Sifat saya cakap laju, contoh. Cakap tak berhenti. Cakap kuat, cakap laju, contoh tu. Maka pada ta tu sifat apa dia? Ta ni, dia ada 2 kan. Kita nak sebut vokal A ke vokal O, sahabat-sahabat? Vokal O. Vokal O kan. Kita baca ta ke kita baca ta? Cantik. Baik. Mana kita baca ta? Apa? Bila kita baca ta, vokal O ke vokal A? Alhamdulillah. Baik, bila kita sebut vokal O, baik. Vokal O mana bunyi ta. Kenapa saya sebut vokal O? Setiap huruf yang berakhir dengan u belakang kita panggil vokal O. Huruf yang berakhir dengan e belakang dipanggil vokal A. Dalam bahasa Arab nama dia apa? Isti'ala. Isti'azah. Bagaimana isti'azah tu? Isti'azah tu bacaan auzubillah minasyaitonir rajim kan. Okey. Vokal ada berapa Ustaz? Vokal Quran? Vokal Quran yang kita kena faham dulu dia ada 2 saja. Vokal A dengan vokal O. Cukup dah. Dapat tak? Bila kita pergi makin dalam, dia akan ada jumpa dengan vokal I pula. Vokal I ni huruf ya. Contoh alaihim. Tak baca alaihim. Tak baca alai. Alai. Itu vokal I. Alai. Cumanya untuk awal kita kena faham dulu dia ada 2 vokal, vokal A dengan vokal O. Isti'lat dengan istifal. Apa maksud isti'lat ibu-ibu? Tebal. Tebal. Apa maksud istifal? Nipis. Okey, baik. Contoh, ibu-ibu semua hari ni tak pernah kenal dengan saya, tak pernah belajar Al-Quran. Bila saya kata pada ibu hari ni, okey ibu, okey abah, ta ni huruf tebal, huruf isti'la. Faham ke tidak? Faham. Sebab kita orang awam. Letak ibu-ibu semua ni adalah orang awam yang tak pernah mengaji Quran. Boleh tak? Contoh, orang awam yang betul-betul tak kenal Quran lagi. Tiba-tiba saya ajak, okey ibu-ibu semua, huruf ta adalah huruf isti'lat. Kemudian huruf isti'lat ini kena tebal. Faham ke tidak? Faham. Baik, tapi kalau saya kata huruf ta berakhir dengan huruf o, ta, maka kita letak nama dia vokal O. Dapat? Faham mudah yang vokal O ke faham istilah dengan tebal? Vokal O. Baik. Maka syarat mula-mula, ibu-ibu nak hafal istilah tebal nipis itu semua sekali itu kemudian. Kena tahu dulu dia punya simulasi dia. Kena faham bunyi dia dulu. Ta. Bila ta maknanya vokal O. Cukup dah. Ta vokal O. Kalau ta salah. Ta salah sebab dia vokal A. Ta. Kita nak ta. Baik. Lepas faham dia punya vokal, baru kita bagi tahu dia tu adalah istilah, kemudian dia tu tebal. Maksud vokal O tebal dan istilah. Jelas Baik. Sebabnya ibu-ibu semua setakat ni ada tak siapa yang dalam mulut dia ada penimbang? Tak ada. Ada tak orang dalam mulut yang ada penimbang yang boleh beritahu tebal ke nipis orang tersebut? Ada kan? Maka saya datangkan bentuk vokal A, vokal O iaitu dari segi kaedah bunyi untuk biar memudahkan Jelas Baik. Okey, bila kita tahu dekat sini ta
ta salah, kita baca ta vokal a, maka dalam ayat al-Quran kejap lagi kita jumpa qalu inna tatayyarna ke ta ta. Okey, dengan ta. Ta ta. Okey, baik, kita sambung lagu. Sambung dulu kan. Okey, tadi kita pergi pada bentuk bunyi. Ni kita pergi pada bentuk mulut. Baik, bentuk mulut ibu-ibu bila sebut ta dengan ta sama tak bentuk mulut? Tidak. Bentuk mulut bagi ta ni macam mana? Bulat. Muncung. Bukan. Dia dalam Quran dia ada dua benda yang ibu-ibu ada pantang larang. Faham tak maksud pantang larang? Pantang larang. Tak boleh muncung. Okay, pantang larang ni jangan dilanggar lah kan. Jadi pantang larang bagi huruf vokal a mulut bulat sedikit saja. Ta. Boleh? Boleh. Okay. Dia bukan muncung dan bukan bulat. Dia bukan bulat betul. Tidak gitulah. Dia bukan bulat. Okey, baik. Maka bila kita faham bahawasanya vokal a ni dia kena bulat sedikit, dia bukan muncung. Dalam Quran yang saya sebut biliqa'im muhi tadi, tak ada seorang pun, tak ada satu huruf pun yang kena muncung, kecuali pada huruf waw. Huruf waw saja kena muncung. Wa. Tapi wa tu tarik kembali mulut wa kepada vokal a. Baik. Okay, InsyaAllah kejap bulat sikit tak muncul. Betul. Cantik. Dia dalam Quran tak ada huruf muncul kecuali huruf waw dan huruf bahagian depan. Itu kena muncul lah. Kalau kita nak kata asal dia takkan muncul. Tak pernah muncul. Maka mulut vokal a dia bulat sedikit. Kalau istifal dia buka. Sebab itu kita baca ta dengan ta. Beza ta. Maka bila kita faham bentuk bunyi vokal a, vokal a, bentuk mulut bulat sedikit, bentuk mulut satu lagi tu buka, maka dekat ayat Quran kejap lagi kita akan baca dengan ta. Qalu inna tatayyarna, salah. Ta. Faham dulu situ. Baik. Okey, sahabat-sahabat semua, faham ke tidak ni? Jelas ke tidak? Jelas. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, habis dah. Letih dah. Jom baca, jom. Ya? Baik, insyaAllah. Kita baca Quran sama-sama boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Baik, sahabat-sahabat semua boleh buka mic. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama dulu lah. Baik. Saya teruskan baca dengan sama-sama terus lah. Saya takut tak sempat masa. Baik. Sama-sama boleh buka mic. Kalau ada anak-anak ke ataupun suara yang belakang tu ada soundback kan, ada belakang tu ada suara apa-apa, maka boleh mute-kan dululah. Kita takut ganggu pada sahabat-sahabat kita yang lain untuk belajar lah. Baik. Jadi insyaAllah, baik, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Cuba. Amin. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Cuba. Wa ma 'alaina Okey, masuk mencabar dah ni sikit ni. Baik, perhatikan suara saya. Ikut perlahan. Baik. Jangan gelopoh, jangan lejuh kan. Jangan kita nak laju. Qalu inna tatayyarna bikum. Cuba dulu. Qalu inna tatayyarna bikum. Baik. La illam tantahu lanarjumannakum. Cuba dulu. La illam tantahu lanarjumannakum. Wala yamassannakum minna azabun
Sambung. Qalu ta'irukum ma'akum. Cuba. Okey. A'idzukkirtum. Cuba. Baik, sambung. Bal antum qaumun musrifun. Cuba. Bal antum musrifun. Alhamdulillah. Betul belaka baca ramai-ramai. Alhamdulillah. Tepat. Ada makhrajnya. Tepat. Baik. Orang ramai begitulah. Itulah kekuatan ramai-ramai kan. Baik sahabat-sahabat semua. InsyaAllah. Baik. Okey, sahabat-sahabat semua. Bila kita masuk pilihan ramai ni, banyak benda yang kita kena consider lah kan. Ada yang tak suka, ada yang suka. Sebabnya kita sembang ramai-ramai kan. Macam kita ngajar ramai-ramai, depan kita ni ada 100 orang kan. Ni kita ni hari ni pelajar kita ada 102 orang. Ramai. Maka Alhamdulillah. Jadi kalau sahabat-sahabat semua nak ajak kawan-kawan lagi, silakan. Tak ada masalah. Kita bukan nak tetap yuran ke apa. Masuk saja. Masuk saja biar dengar dulu kita punya kuliah bagaimana. Nampak mudah ke nak payah. Kemudian baru tanya. Tak faham apa-apa tanya kan. Baik. Bila saya sebut tentang sifat tadi, saya baru sebut satu sifat daripada 5 sifat. Satu baru tu. Satu baru. Ada banyak lagi. Dan huruf ta ni dia ada sifat yang terkemuka, sifat yang kita boleh nampak adalah sifat isti'la, sifat itba' dan sifat Allah sifat itba', sifat isti'la dan sifat Allah ismat. Benda tu adalah benda yang kita boleh nampak sebab dia berat bacaan dia. Baik. Itu nanti kita akan bahas akan datang. Macam mana kita nak bahas? Kita guna modul kita. Ni modul kita. Modul setiap huruf, setiap sifat ada modul dia. Ini modul dia. Jadi ibu akan bermain dengan benda ni je. InsyaAllah ya. Baik. Maka kita tengok hari ni ya. Kita tengok. Okey, Allah SWT. Okey, perhatikan. Kalau tak faham, terus beritahu ya. Tak faham, terus beritahu. Okey. Ni kita baca komen sikit. Ramai-ramai kesalahan tak dapat dikesan. Betul. Betul. Memang tak dapat dikesan. Bila seorang-seorang, yang tu a'udzubillah pun dapat dikesan. Kenapa? Saya pun sama juga. Kalau baca dengan guru saya, awal lagi sekali lagi bunyi hidung tu. Bunyi hidung pun dia kenal tau. Dia kenal kalau baca seorang-seorang. Baik, kita sambung. Ayat hari ni adalah 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kita tengok ayat ni bagaimana. Qalu rabbuna yang mudah-mudah kita tak sebutlah kan. Kita sebut tempat common mistake kan. Common mistake kan. Jadi qalu rabbuna ya'lamu. Okey, kita tengok pada huruf ain dulu. Kita tengok pada huruf ain dulu. Ibu-ibu nak belajar makhraj sifat kena belajar tempat mati dulu macam mana. Bunyi mati dulu bagaimana kan. Maka ya'lamu pada huruf ain dia ada sifat galak. Boleh galak ataupun golek. Galak ataupun golek. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab apa sifat dia? Sifatnya adalah tawassut ataupun lentur. Baik. Dengar dulu lama-lama dia ingatlah. Kalau dalam bab elemen suara, sifat suara adalah dia berada di tawassut. Bila tawassut maknanya dia kena lentur. Lentur ni maknanya seperti buluh yang kita panaskan. Maka kita nak kepok dengan cepat dan jadi patah. Kita nak buat lambat sangat pun tak boleh juga. Dia kena buat perlahan-lahan antara tertahan dengan terlepas, kita buat slow-slow. Tu makna dia, lentur. Maka nak sebut huruf ain ni dia kena banyak berjaga-jaga. Berapa huruf tawassut? Ada 5. Lin amak. Maka huruf yang 5 ni kena jaga. Sebab apa kena jaga? Mudah sangat dia nak jadi tawallud. Tawallud ni maknanya beranak. Contoh, pada huruf lam, bila kita dengar orang baca, rasa macam betul, tapi rasa macam tak kena juga kan. Nak tegur bagaimana kita tak dapat nak kesan dia punya kesalahan dia. Contoh, bagaimana dia baca Alhamdulillah. Itu yang berlaku kalau kita tak jaga sifat tawassut. Dah jadi tawallud dah. Alhamdulillah, bukan alham. Pegangan pada huruf lam ringan. Alham, tapi kena pegang. Alham.
Kalau kita ringan sangat, alhamdulillah. Pada huruf nun pula, siratal ladzina an'am. Tu jadi gitu. An'am. Ana. Tak boleh jadi ana. Maka kalau ana, salah lah. Salah berdosa ke? Tidak berdosa. Bukan salah besar. Tetapi tok comel dan cacat pada bacaan. Tapi kalau boleh buat, tak nak buat, dihukumkan bahawa orang ini mempermainkan hukum. Berdosa pula. Okey, kena faham kan? Baik, maka kita nak capai tahap bacaan kita pada tahap yang sempurna. Tahap yang kita rasa, ya Allah, aku dah bahagia. Aku rasa suka sangat bacaan aku sekarang ni. Sebab apa? Aku dah dapat ubah dah. Aku dah dapat yang terbaik dah. Itu yang kita nak. Maka benda tu dapat cepat ke? Dia dapat ada lambat sikit masa dia. Jadi kata ulama mesti melalui tempoh lamarajim. Lamung dengan rajim. Kena ada dulu yang tu. Tak ada yang tu susah. Baik. Maka siratal ladzina an'am. Kenapa jadi anna? Sebab kita pegang nun tu ringan sangat. An'am. Baru comel. An'am. Itulah sifat tawassul. Menjaga pegangan. Lentur dia tu. Baik. Maka pada huruf ain hari ni, sama juga. Huruf ain sama juga. Bila kita nak baca huruf ain, qalu rabbuna ya'lamu. Ya'lamu, jangan ya'lamu. Ya'lamu. Gelek. Ya'lamu, lentur. Ya'lamu. Okey, dia tak putus. Bukan baca ya'lamu, bukan ya'lamu. Ya'lamu. Baik, insyaAllah Baik. Okey, itu caranya. Ya'lamu inna wajibal gunnah dengan 2 harakat. Ada tanda ombak. Ombak bertemu dengan hamzah, ibu terus baca dengan 4 harakat. Inna ilaikum. Tadi kita sebut vokal I kan? Ni vokal I. Vokal I-nya pada huruf ya, dia kena betul-betul bunyi I. Ilaikum lamursalu. Lamur. Ra muncul tak ra? Baik. Ibu-ibu semua, apakah huruf yang kena muncul? Wow. Kemudian isim yang kena muncul adalah baris dhammah. Wow. Maka ra muncul ke tidak? Tak. Maka mim tu kan muncul. Lamu salun. Betul tak kalau baca lamu salun? Jangan muncul. Lepas kita sebut mu muncul, ra tarik balik. Lamu salun. Faham tak? Okey, baik. Itu caranya kan. Baik, kita pergi sikit saja. Hari ni ramai sangat kan. Baik, sambung. Wa ma alaina. Tekan ain. Wa ma alaina. Ya, jangan senja. Kalau kita senja, wa ma alaina tu jadi bila kita senja. Senja huruf, kita tekan kuat huruf tersebut, dihilang sifat dia. Wa ma alaina. Dia tak bunyi arak dah lah, dia bunyi arak lain tu. Baik. Maka wa ma alaina. Ibu-ibu kena sentiasa sembahyang. Secaranya lah. Allah bunyi teruknya ustaz. Memang bunyi gitu. Kita nak berlatih tu. Biasalah tu. Baik. Wa ma alaina. Maka tadi sifat apa dia? Tawassul. Baik. Saya mengajar pada ibu-ibu pada sifat ibu-ibu boleh nampak dulu Ibu-ibu boleh nampak dulu. Kalau saya ajar sifat isman, izlah, sifat infitah, itba', takut tak nampak. Kenapa takut tak nampak? Sebab kita tak nak ibu-ibu nak tahu huruf tu berat setara mana, ringan setara mana. Payah lagi. Sebab apa payah lagi? Satu, kita kelas ramai. Maka kita berada dalam ada zon bagi dekat masyarakat yang baru belajar, ada yang dah lama belajar, maka kita nak consider tu susah kan. Maka bila kita buat kelas ramai ni, kita tengok yang mana hukum yang boleh difahami dengan semua orang. Jelas Maka wa ma alaina. Ingat huruf ya mesti bunyi vokal I. Asalnya vokal I itu kenapa? Sebab dia ada huruf lin. Yang pertama huruf lin, dan huruf lin tu dia ada rakhawah dan dia ada huruf ismat. Maka rakhawah mengalir
Ismat mana berat. Bagaimana nak buat mengalir dengan berat tetapi bunyi dia lembut. Kan. Tu masalah sikit. Maka caranya kita kata vokal ai. Asal bunyi ai je. Alaina. Kalau baca alaina, lewehnya baca alaina. Kan leweh. Orang panggil leweh. Maka tak nak alaina. Kenapa alaina? Makhraj huruf ya di tengah lidah, angkat ke langit atas. Alaina caranya lah. Maka alaina harakat pada mat Allah SWT pada mat jaiz. Saya tak nak beratkan ibu-ibu dengan nama, cumanya tahu tanda sahaja. Kalau nak belajar tajwid tak ada masalah, bagi tahu je sahaja, mesej je, call sahaja. Ustaz nak tahu hukum ni apa dia okey, call je tak ada masalah, saya boleh jawab insyaAllah. Kalau saya tahu saya jawab lah kan. Baik, maka kenapa saya tak beratkan nama hukum? Saya nak ibu-ibu semua boleh baca Quran dulu sebelum kena nama hukum kan. Kena nama hukum tu kemudian, lepas kita tahu cara baca, nak kena nama hukum kenal lah. Tapi kalau kenal baca tu tak reti dah, baca tak pandai dah, baca tu teragak-agak dah, nama hukum pandai, lepas tu kita pun berkata aku pandai nama hukum tajwid ni, mudah je, baca maghdubi alaihim, mulai lekuk sedah dah. Sebab apa? Sebabnya kena beza antara fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain baca Quran dengan tepat, fardu kifayah belajar hukum tajwid. Maka yang mana lebih aula? Baca Quran bertajwid itu fardu ain. Mengetahui nama tajwid fardu kifayah. Tetapi penting tak penting lah. Sama dengan sembahyang jenazah. Kalau kampung tu tak reti sembahyang jenazah, berdosa ke tidak? Berdosa lah kan. Jadi kena juga. Cuma mana satu yang aulawiyah yang kita perlu belajar dulu. Itu yang utama. Maka belajar dulu cara baca. Maka dalam Quran sekarang dia ada simbol. Bila simbol, tengok simbol, alaina 4 harakat pada ombak tu. Illal balaghul mubin. Okey, yang tu mudah saja. Baik, kita sambung. Qalu inna, 2 harakat wajib al-ghunna. Ta ta buka mulut, ta bulat mulut sikit. Ta jangan cepat. Qalu inna tatayyarna bikum. Nak ngaji Quran ke nak ambil ambulan? Perlahan-lahan, satu-satu, perlahan-lahan kita baca, ikut sedang saja. Nak menghadap Allah Ta'ala ni, maka bila kita nak menghadap Allah Ta'ala, dia ada tata tertib. Kalau bahasa Kelantan kita panggil tertib terning lah. Tertib terning langkah sembuh. Kita nak jumpa dengan raja kan, ke ada jalan cok jumpa, saya kan tuanku ambil hadiah, ambil anugerah, kita balik gitu. Ada? Tak ada. Dia ada cara jalan dia. Dia panggil tata tertib, dia kena ada etika, dia kena ada. Bahasa Kelantan ni lah tertib terning. Tertib terning tu langkah bagaimana, langkah sembah dia bagaimana. Dengan Allah Ta'ala pun sama juga. Kita nak baca Quran ni ada caranya. Sebab itulah kena ambil wudu, kena ambil wudu, tutup aurat. Itu antara tata tertib dia. Jadi bila baca Quran pun samalah, kena baca dengan suara yang perlahan, jangan baca laju. Laju boleh bila kita dah mahir betul-betul macam Syekh Sa'al Ghamidi tu tak apalah kan. Maka qalu inna tatayya, tekan ya, tatayyarna bikum, yarna. Hati-hati ibu-ibu, apabila vokal a berjumpa dengan vokal o dalam satu ayat, dia mudah nak terpengaruh. Dia akan jadi gini, tatayyarna bikum. Ya ke ya? Ya. Maka tatayyarna ke tatayyarna? Tatayyarna bikum. Cantik. Kemudian ra, nak tanya ibu semua dah. Ra ni sifat dia tawassuk ke sifat dia isyiddah ke sifat dia rakhawah? Tawassuk. Tengok nota kita. Ustaz tak ingatlah bahasa Arab tu. Tak payah macam bahasa Arab. Tengok yang bahasa Melayu ni, dia tertahan ke lentur ke terlepas? Lentur. Bila lentur ni maknanya dia kena sambung ke, dia kena putus ke, dia bagaimana? Sambung sikit. Cantik dah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semua. Baik. Maka pada huruf ra dia kena sambung. Maka bukan baca inna tatayyarna bikum. Salah. Ra tak boleh putus. Sifat ra tak boleh putus. Inna tatayyarna yarna. Lalu je. Yarna. Jangan yarna. Putus. Dia boleh beza. Yarna dengan yarna. Suara sambung. Fil up. Bunyi ra saja. Dok tak bunyi.
bunyi tak boleh gerak. Sebab ayat hari ni tatayyarna, yarna, jangan tatayyarna, putus. Kena beza antara suara putus dengan sambung kan. Baik, maka ra bersifat lentur, dia sambung sikit. Tatayyarna bikum. Baik, sambung. La illam tantahu lanarjumannakum. Salah. Lanarjumannakum, ra mati, ra putus, asal ra putus. Lanarju, biasa je lah. Lanarju, jangan lanarjumannakum. Oh, tak kena dah. Baik, kita faham sikit lagi. Mula. La illam, nun mati bertemu dengan lam, terus masuk dalam lam. Tak payah tengok apa-apa, tengok sabdu pada lam, terus masuk saja. Tak payah fikir apa-apa. La illam, bunyi lam terus. Jangan baca la in lam. Hak payah jadi pula kan. Oh. La illam, salah. La illam. Terus masuk lam. La illam tahu. Tahu. Jelas Kalau nun dia tak ada. Baru dengar balik. Tak ada tanda okey, baik. Tahu irfa hakiki depan. Tak apa, irfa hakiki terbahagi pada 3, ada 5. Yang tu kita ajar lain kali. Lana tahu. Dengar nipis je. Lidah ni kat mana? Lidah kena gantung. Kalau tak boleh nak gantung, letak pada saya matikan kejap. Ni ibu nampak ni saya punya gigi ni Sebenarnya bukan tang. Ini gigi saya yang baru saya cabut semalam. Baik, tengok Dan gigi ni. Bila kita baca Allah SWT Muhammad, bila kita baca dekat kalimah tahu. Caranya dia bukan tanta, bukan tanta. Duduk tengah. Ta. Baik. Ibu semua jelas tak? Cuba komen. Nampak tak gigi saya? Jelas Ustaz. Nampak tak gigi? Nampak gigi? Jelas Ustaz, gigi Ustaz tu. Jelas kan? Yang mana besar? Gigi saya ke gigi ibu yang besar? Baik, insyaAllah. Maka dekat ta tadi, ta. Lidah mesti kena gantung kan? Boleh lidah kena gantung. Kejap saya. Saya minta semua sekali. Okey, supaya visual fokus pada saya. Ta. Mula-mula letak lidah kat ta. Masa dengung, ta. Dapat Kalau tak erti nak gantung, mana kondisi lidah kita letak? Letak je belakang ni. Belakang gigi bawah. Ta. Inilah tips. Inilah cara inisiatif untuk kita buat supaya kita tak bunyi sini. Tang ta. Yang tu dah jadi idgham sebenarnya, bukan irfa. Irfa mesti sembunyi. Ta. Maka kita cara nak sembunyi yang lebih mudah, biar hujung lidah kena pada gigi bawah. Ini tips dulu. Ta. Bila dah terbiasa, baru gantung. Itu caranya. Baik, alhamdulillah. Tahu lanarjumannakum. Sambung. Wala yamassa. Ada 2 sabdu. Wala yamassannakum minna. Banyak tu. Ada 2-3 dengun. Jaga satu-satu. Kemudian nun wajib al-ghunah 2 harakat. Mim mati temu dengan mim idgham syafawi. Nun pula wajib al-ghunah. Ada 3 dengun, semua kena jaga. Wala yamassan, sin tekan dulu. Sin mesti bunyi safir dia, mesti bunyi angin dia. Wala yamassannakum minna azabun alim. Baik. Wallahu ta'ala. Ayat sebenarnya kita kena kupas sampai ayat 19, tapi takut tak sempat masa. Bolehkah saya berhenti sini dulu ibu-ibu semua? Boleh kan? Tapi kejap lagi baca sampai habis lah. Baik, insyaAllah. Baik, sahabat-sahabat semua, komen sikit. Jelas ke tidak hari? Ada soalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz.
Yelah kan. Mudah ke Pak Dia nampak? Nampak mudah ke nak mencabar? Mudah kalau dah belajar Ustaz. Mudah dalam belajar kan. Baik, insyaAllah. Maka perkara yang mudah ni lah kita nak bawakan kepada sahabat-sahabat kita yang lain dekat luar sana supaya kenal Al-Quran. Ada mencabar sikit je, jangan risau. Mencabar tu lama-lama dia jadi tak? Jadilah kan, insyaAllah kan. Allah nampak tak kita tengah berlatih? Allah nampak kan? Okay, baik, insyaAllah. Kena belajar mencabar kan? Baik, Alhamdulillah. Baik, Wallahu ta'ala. Maka kita tengok komen daripada tadi lagi ada duduk kata Ustaz nak baca kan? Alhamdulillah. Cuma saya tak sempat. Sekarang ni baru saya buka. Siapa nak baca dulu? Yang atas-atas tu saya tak sempat tengok dah sebab dia mesej dia bertindang lah. Baik. Okey. Dalam ibu-ibu tengah ada jawab saya nak baca. Okey, kejap Okey, sahabat-sahabat semua. Sedikit selingan. Kami daripada Adani Quranic Center memang kami mengadakan kelas secara percuma kepada sahabat-sahabat semua. Kita tak letak yuran ke apa, tak ada. Ibu-ibu nak bayar berapa tu terpulang. Berapa-berapa tak ada masalah. Rasa Ustaz, rasa kita nak balas dengan doa, lagi terbaik. Jadi kalau ibu-ibu semua, Ustaz saya doakan Ustaz gini-gini, okey comel, Alhamdulillah. Doakan kami supaya kami terus boleh mengajar Al-Quran dengan kaedah kami ni lah. Supaya orang boleh faham lah sebenarnya kan. Baik, insyaAllah. Maka saya ada buat 2 kelas yang percuma. Setakat ni saya boleh free 2 hari ni je yang kelas yang percuma sebab saya masih lagi student ibu-ibu semua. Esok adalah final exam yang terakhir. Maka lepas tu dah boleh raya dah. Esok final exam. Maka boleh rehat sikit, boleh fokus pada ibu-ibu semualah insyaAllah kan. Baik, maka kelas kita adalah ada kuliah pada hari Rabu jam 8 suku hingga 9 suku. Bukan saya suku dengan 9.30 kadang-kadang habis kan, 1 jam 15 minit. Yang ini tak ada yuran, terpulang. Nak infak berapa, nak doa ke, nak doa pada kami, itulah yang termaktub sebenarnya. Yang kita nak lah, ibu-ibu semua boleh doakan kami supaya terus istiqamah, baju jaya, mengajar Quran sampailah kiamat kan, insyaAllah. Doakan kami lah. Baik, itu kuliah marah sifat. Sebenarnya kelas ni dia akan mencabar sebenarnya kalau orang yang baru-baru. Maka yang rasa nak bermula dengan Iqra balik, ni kelas dia. Kelas dia adalah kelas talaqi asas sebutan huruf Al-Quran. Pun sama juga, percuma juga. Infak saja, sumbangan kita buka, siapa-siapa nak bagi sumbangan, seterpulang. Pada hari apa? Sabtu, jam 8 pagi sehingga 9 pagi. 8.10 lah, 8.10 sehingga 9.10 kan. Ini untuk Iqra dewasa. Iqra dewasa saja. Untuk kanak-kanak yang berumur 15 tahun ke bawah tak boleh lah. Sebabnya kaedah tu tak sesuai. Kaedah tu tak sesuai untuk mereka. Yang ini untuk ibu-ibu apa-apa sesuai. Ini kalau nak masuk silakan. Masuk dulu, try tengok bagaimana. Cuma setakat ni kita dah nak masuk pada alam tajwid dah. Dia makin mencabar dah ni. Kan? Baik. Itu yang kelas kita. Dan ada juga yang nak kelas individu pun ada. Individu pun ada. Yang ni nak guru pilih masa lah. Pilih dengan guru mana kita nak. Laki ke perempuan, pilih saja. Tak ada masalah. Dan guru kita ada yang bersanad, ada yang biasa, ada yang boleh ngajar lewatan. Tanya saja, Ustaz nak yang mana? Tak ada masalah. Dan ada package nak 4 kali sebulan, 8 kali terpulang pada ibu-ibu. Itu ibu-ibu yang pilih sendirilah. Cuma bagi pendapat saya, ibu-ibu kena belajar dulu untuk masuk kelas kumpulan. Sebab dengan kelas kumpulan kita dapat dengar bahawa kesalahan orang tu bagaimana. Kalau kita satu sama satu dengan guru kita, bagus kita boleh dengar cara dia tegur kita boleh fokus pada bacaan kita. Yang itu terbaik. Tetapi untuk dengar kesalahan orang lain, untuk meningkatkan kita punya pendengaran, mesti kena masuk kelas ramai dulu mula-mula. Kalau masuk ke dua-dua kelas, lagi comel, lagi terbaik kan. Masuk ke individu, jangan lupa masuk kelas kita yang tadi, yang sekarang. Okey, baik, itu individu. Dan yang keempatnya adalah kelas kita Ahad, Isnin, Selasa. Saya Ahad, Ustaz Luqman Isnin, Selasa Ustaz Haira ngajar, Ustaz Ani ngajar. Yang ni berkumpulan hanya 10 orang saja satu kumpulan. 10 orang tu pun dah limit dah. 10-11 orang tu dah limit dah sebenarnya kan. 10-11 orang tu memang dah limit dah. Okey, yang ini setiap minggu. Tengoklah ibu-ibu nak hari apa kan. Boleh pilih hari mana lah. Kita akan ajar fokus pada makhas sifat. Kita akan suruh ibu faham benda ni. Secara automatik dia akan ingat sendiri ni. Jangan risau. Ibu-ibu dulu tengok pelajar kita boleh jawab tadi tu. Atas dasarnya dia pun pernah belajar benda gini kan. Baik, Alhamdulillah. Baik. Dan yang terakhir sekali iaitu kelas alif bata dewasa pun ada jugalah, pun ada juga, iaitu yang saya sendiri mengajar pada hari Jumaat. Sekarang ini kita dah masuk pada sesi tajwid. Yang ini siapa-siapa nak masuk silakan. Sebab sekarang ini kita dah masuk pada
ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham syafawi. Kita dah start masuk tajwid dah tu. Kemudian kita akan masuk idgham ala ghunnah, ikhfa hakiki, izhar izhar hakiki. Kita akan masuk dan kita akan terangkan bagaimana nama tersebut kena jadi, bagaimana nak muncung, bagaimana nak rapat bibir ke, nak lalu selai ketah ke bagaimana kan. Itu semua ada bahas dalam buku ni nanti. Ini hari Jumaat. Ni tajwid. Yang ni tadarus lah, tak ada apa dah. Tadarus ni yang mana nak hari yang lah. Cuma fokus saya pada malam ni bukan nak terangkan yang ni sangat sebenarnya. Yang ni adalah kita punya tabiat, kita terangkan yang ni dululah. Iaitu kita nak terangkan pada ibu-ibu semua program baru yang kita buat, iaitu Tasmi' Al-Quran. Tasmi' ni. Saya buka kelas Tasmi' ni disebabkan saya nampak ibu-ibu yang tulis nama tu terlalu banyak. Terlalu banyak, saya tak sempat nak perhalusi. Sampai kan ada orang tu 2 bulan tulis nama. Tak dapat baca juga. Sebab apa? Sebab nama dia duduk bawah-bawah. Jadi dia tak sempat nak baca. Saya minta maaf untuk bahagian saya sebab saya panggil nama ikut susunan kan. Itu susunan, maka tak sempat nak perhalusi yang bawah-bawah tu. Kalau sempat masa kita lalu kita bacalah, kita bagi izin baca sebab kita ada kelas bulat pukul 9.30 kan. Maka saya buka Tasmi' bacaan 2.0, iaitu silibus Tasmi' ini adalah ayat Al-Quran yang dibaca pada kuliah kabur. Kelas kita sekarang ni lah. Jadi siapa-siapa nak masuk bacaan ini, iaitu kita dah terangkan 8 suku sehingga 9 suku. Untuk 9.30, 10.30 dia nak baca ayat tadi, boleh baca. Boleh baca. Hari ini, bermula pada malam ni, pada jam 9.30, 10.30, insya-Allah kejap lagi kita akan bertemu dengan Ustaz Luqman dengan saya sendiri akan mengajar kejap lagi lah. Siapa-siapa nak boleh daftar. Dan kepada pelajar di bawah Adani yang memasuki kelas Krista, individu, pernah masuk Tasmi', pernah masuk kelas Adani, kita bagi RM20 sahaja sebulan. Yang baru-baru, ini harga kita tetapkan semualah. Jadi minta maaf semua, ini je kita boleh bantu semua sekali lah. RM25 satu bulan. Siapa-siapa nak masuk lah. Jadi kalau sempat, masuk. Kalau tak sempat, tak apa, tak ada masalah. Okay. Ustaz, boleh tunjuk balik yang Crystal punya Ustaz? Crystal punya. Allah saya Muhammad. Yang Krista punya ni Krista punya. Okey. Ni Krista punya. Ada Ahad Isnin Selasa lah. Yang ni saya Ustaz Luqman dengan Ustaz Anis akan mengajar lah. Baik, insya-Allah. Boleh ya? Boleh Ustaz. Terima kasih. Baik, insya-Allah sama-sama. Baik, muka tapi kita nak fokus sama hari ni adalah Tasmi'. Kita rasanya malam ni dah daftar. Kita baru buka 3 hari lepas rasanya dah daftar dekat dengan 12 orang daftar dah. 13 orang daftar. Jadi siapa-siapa nak masuk RM25 sahaja sebulan. Platform Zoom meeting online. Ibu-ibu terus baca. Masuk kejap lagi terus baca ayat yang kita baca sekarang ni. Allahu ta'ala. InsyaAllah semua kita yang dah masuk pun boleh masuk balik lah. Apa dia? Yang dah masuk boleh masuk balik. Allah Subhanahu baik, insya-Allah. Allah Rabbil Tak boleh ni, Ustaz dah blok dah, tak boleh. Itulah tak apa. Kita tunggu Tasmi' 3 ya Ustaz. InsyaAllah. Tasmi' 3 kita buka nanti kan. Tasmi' 3 itu fokus pada makhraj sifat. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Sama-sama semua. Kita panggil sikit panggil seorang dulu. InsyaAllah. Saya silakan dulu kepada ni Fatimah. Ada Fatimah tak? Ada Ustaz. Ada. Sila baca. Boleh baca 2 ayat dulu. 2 ayat boleh? Ayat. Yang atas 2 ayat. Okey. 16 dan 17. 16 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tekan lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Syamil. Qalu rabbuna ya'lamu inna. Qalu rabbuna ya'lamu. Lemus sikit ain. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Alhamdulillah. Baik, Wa sambung. ma alaina. Ain gelak. Wa ma alaina. Wa ma alaina. Jangan senjah. Lembut lagi. Gelak. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Pegang sikit lam. Illal balaghul mubin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu Fatimah. Macam tu. Baik, insyaAllah. Seterusnya. Kak Syarifah Zaleha. Silakan.
Sambung qalu inna tatayyarna. Satu ayat. Boleh tak? Ada ke? Ada saya ada Ustaz. Okey. Dah sedia? Boleh? Oh, baca sambung yang mana? Qalu inna. Qalu inna tatayyarna. Cuba baca satu ayat. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir Ya, syaitan. Tu berat. Senyum ya. Vokal ai. Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Qalu inna tatayyarna. Tatayyarna. Tekan ya. Tatayyarna. Qalu inna. Jangan enna. Qalu enna. Tu enna. Inna. Jelaskan i dia. Qalu inna tatayyarna. Tatayyarna. Tekan lagi ya. Tatayyar ya. Ha. Qalu inna tatayyarna bikum. Okey, tak apa dah. Boleh sambung ibu. Ya. La in lam Masuk lam. ya- La illam. Terus bunyi lam. La illam. La in lam tantahul lanarjuman. Tahu lanar. Tantahul Jangan lanarjuman. tahu lanar. Lam tak ada sadu. Tahu la. Tulis dulu. Ha. Tantahul lanarjumannakum. Okey. Wala yamassanna. Wala yamassannakum minna azabun alim. Azabun alim. Jangan alim. Alim. Wala yamassannakum min. Nah pendek. Wala yamassannakum. Ha, tu masuk. Wala yamassannakum minna azabun alim. Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Bukan toleh. Boleh. Berdebar je tu. Baik. Terima kasih Ibu Sarifah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, insyaAllah. Okey dah. Baik, seterusnya kita silakan. Ibu Nuraini Ismail. Sambung ayat. Ada Ibu Nuraini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum. Dia panggil ta. Cuba angkat lagi pangkal lidah. Qalu ta. Dia ada sifat itu ba tercekik bunyi dia. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum. Bal Bal. antum. Bal. Tak sih. Bal antum qaumun musrifun. Tambah lagi qa. Qaumu. Jangan qaumu. Tu halunya. Qaumu. Muncul pada waw. Bal antum qaumun musrifun. Alhamdulillah. Macam mana tu? Baik. Terima kasih Ibu Nuraini Ismail. Baik. Terima Boleh kasih, satu Ustaz. sama-sama. Oh, kalung nak kalung. Ada Ustaz. Oh, nak tekan berat kalung. Silakan kalung. Ustaz, Ya, ya. minta maaf. Nak tanya, macam mana nak bezakan bunyi kau dengan kau? Tengok vokal dia. Ibu, okay, cantik soalan ibu ni. Saya jawab soalan ibu dulu Ko. Bunyi ko ke bunyi ka? Oh.
Ko tu vokal O kan. Jadi kita kena faham dulu. Ko dengan ko ka. Maka ko dulu. Ko tu vokal O. Maka bila vokal O, aja dulu dalam bahasa Melayu. Q-O, ko. Sebab dia vokal O. Ko tu vokal O. Masuk waw, dia mewakili huruf W ataupun huruf U. Maka cara baca dia Qau. Dia tak baca kau. Dapat tak ibu? Jelas tak? Boleh kan? Maka kita betulkan vokal dulu. Vokal O dulu pada kau jadi comel. Kalau kita baca kaumu dia jadi dah buka mulut satu dah. Dah jadi satu hal dah buka mulut. Maka kita nak kecilkan sikit mulut, bulat sikit. Kaumu. Tu caranya. Baik. Okay, insyaAllah. Baik. Okay, Kalum. Sila Kalum. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Okay. وما علينا إلا البلاغ المبين. Tekan kira ul. Lam tu nak buka mulut. Ul mubin. وما علينا إلا البلاغ المبين. Boleh? Terus lagi Ustaz. Situ dulu. Terima kasih Kak Alam. Alhamdulillah. Boleh Mana Ustaz? Baik. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Saya nak umur sikit benda. Boleh ke semua? Boleh Ustaz. Masa mencemburui. Satu perkaranya minggu depan. Kalau saya mula pukul 8, ada orang nak gaduh dengan saya tak? InsyaAllah boleh Ustaz. InsyaAllah. Boleh Ustaz. Boleh ke minggu depan saya mula pukul 8 ibu-ibu semua? InsyaAllah boleh. Pukul 8 Saya tak puas. Awal tak apa. Saya tak puas nak dengar suara ibu-ibu semua. Satu hal. Yang kedua, bila kita masuk sesi tajwid yang surah pilihan ni, dia lain dengan surah lazim. Betul tak? Betul Ustaz. Jadi, Lagi nak memahami, lagi nak tahu. lagi nak tahu kan. Jadi soalan tadi pun kena betul-betul dekat saya. Mujur tak? Mujur hidup lagi je kan. Baik. Okey, alhamdulillah. Cuma saya seronok kalau ibu tanya, dapat kefahaman, sebarkan kepada orang lain. Itu yang saya paling seronok sekali lah. Baik. Maka insyaAllah. Cumanya bila saya masuk kupas dengan surah pilihan dia agak sedikit lama dia punya kupasan dia. Saya minta maaf sangat-sangat semua. Tak apa kan, insyaAllah. Baik. Maka ibu semua, saya kena berhenti sini dulu. Boleh ke? Boleh. Kan ada tasmik pula jadi yang saya ambil masa Ustaz ni sebenarnya. tak apa tak ada masalah. Cuma minggu depan kita mula pukul 8. Ramai setuju tak ibu-ibu semua? Setuju. Baik. Maka ibu-ibu abah-abah, kita dah bagi link dalam WhatsApp tu kan. Jadi siapa-siapa nak kongsi pada sahabat-sahabat yang lain, silakanlah. Silakan, kita agak harap-harap biar dapat manfaat bersamalah. Baik. Sebelum kita tutup, ada soalan tak ibu-ibu? Ada Ustaz. Yalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Baik, Allah Ta'ala. Kita doa sikit boleh ke sahabat-sahabat? Saya minta maaf sangat-sangat baik, insyaAllah. Maka lagi awal lagi bagus Ustaz. Terima kasih yang komen. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah semua sahabat-sahabat. Maka siapa-siapa nak daftar tasmik, daftar dengan Ustazah lah, insyaAllah. Boleh silakan. Malam ni sempat lagi daftar. Sempat lagi nak daftar. Masuk Ustazah, saya nak masuk malam ni boleh? Masuk saja. Baik, insyaAllah. Allah Ta'ala. Ya? Satu last. Ya. Kami cuma tunggu Ustaz habis exam aja menjawab soalan-soalan. InsyaAllah kali. Alhamdulillah. Baik. Habis je saya Aizan, insyaAllah kali. Terima kasih kali. Masalah boleh. Okey, baik. Allah ya Rabbi. Okay, jom sama-sama kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikanlah ia bimbingan, cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah
ajarkanlah yang kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kami membacanya Al-Quran siang dan malam, sepanjang siang dan malam ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami membacanya Al-Quran siang dan malam, sepanjang siang dan malam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quranmu ini sebagai peguam bela kami di akhirat nanti ya Allah. Wassallallahu wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin insyaallah. Semoga Ustaz Assalamualaikum semua. Amin amin. Mak basuh dia punya baju sekolah agama sebab kan dia ada satu lagi pasal. Dah tutup ke? Oh, dia tutup sendiri